Okay bos, nak tanya. Tadi kita dah cerita pasal kahwin kan? Kita balik pasal kahwin tadi, kita cerita pasal duit kahwin. Duit kahwin sebenarnya kena declare ke tak? Duit kahwin? Duit kahwin. Kahwin sekali-sekala ke? Selalu kahwin. Pertama, bos, simpan duit, tabung haji, ASB, dividen kena cukai tak? Tak ada. Sebab duit yang kau simpan dekat sana, semua dah dikenakan cukai di peringkat awal. Tapi kau lah kena simpan kat mana, betul lah? Mana tak kena lah? Tak kena lah. Oh. Sekarang ni ceritanya, sebelum kau nak simpan duit tu, kita check lah dulu duit tu dah dicukaikan ke tak, duit yang kita nak simpan tu. Kalau kita dah declare lah pendapatan tu sebelum ni, tak kena cukai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okey, korang sekarang berada di dalam podcast paling lepak, paling legend, paling viral, iaitu podcast Cukai. Bersama kita, iaitu Bos Cukai. Bos, kita bos. Okay bos, nak tanya. Tadi kita dah cerita pasal kahwin kan? Kita balik cerita pasal kahwin tadi, kita cerita pasal duit kahwin. Duit kahwin sebenarnya kena declare ke tak? Duit kahwin? Duit kahwin. Kahwin sekali-sekala ke? Selalu kahwin. Betul. Selalu kahwin tu sekali-sekala. Kerja kau kahwin ke? Ataupun sekali-sekala? Sekala. Kalau duit kahwin, maknanya hantaran kahwin tu lah. Hantaran kahwin. Hantaran kahwin kita dapat selalu ke? Jarang. Jarang kan? Kalau kahwin je dah dapat. Kita ada buat bisnes kahwin tak? Maksudnya bisnes kita adalah kahwin dengan aku. Ada tak? Tak ada. Untuk kita dapat pendapatan. Tak ada kan? Tak ada. Jadi duit-duit yang kita dapat sekali-sekala tak dikenakan cukai. Faham tak? Yang tak ada kena-mengena dengan pekerjaan hakiki kita. Alright. Kalau korang suka dengan video kita orang ni, korang boleh follow dan like supaya lebih ramai lagi tahu pasal video kita orang ni, okey? Contoh dia bagi hadiah jam tangan ke apa kan. Tak Rolex lah, apa benda Rolex lah semua. Tak dikenakan cukai. Walaupun berjuta-juta hadiah tu, tak dikenakan cukai. Sebab bila kau mendapat pendapatan, kau kena tahu pendapatan tu jatuh under section mana. Untuk pendapatan dalam Malaysia, dia ada 6 subkategori je. Sama ada pendapatan tu jatuh under section 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F. Sekarang ni, untuk kes kahwin tu, dia tak jatuh mana-mana section. Kalau tak jatuh mana-mana section, tak dikenakan cukai. Unlimited lah maknanya. Unlimited lah. Tak kisah bagi. Tak kisah. Jadi, kalau kahwin, mintalah hantaran tinggi-tinggi. Mintalah 2 juta. Daripada kau minta 14,000, 15,000, better kau minta 2 juta. Kau dapat 2 juta tu, tak dikenakan cukai. Okay, menarik pasal hadiah kahwin ni kan. Siapa yang bakat pengantin baru nak kumpul duit tu, korang boleh tag kawan korang sini komen, okay? Right. Cukai lancar, bisnes goyang tak gentar.